Penyimpan emas yang berilmu pasti akan faham bila harga emas naik kita happy, bila harga emas turun pun kita happy. Kenapa macam tu? So tuan-puan, yang mana kita simpan emas dengan ilmu yang betul, kita pasti tahu bila harga emas sedang meningkat naik, bermakna aset simpanan emas kita yang kita dah simpan banyak-banyak ni sedang meningkat naik nilai dia, mengikut kepada harga emas yang sedang meningkat naik. Dan kalau harga emas turun, kenapa happy juga? Sebab apa? Sebab kita tahu pada harga emas turun ni kita boleh tambah lagi simpanan emas kita yang sangat bernilai ini dengan harga yang lagi murah. Boleh borong banyak-banyak untuk jadikan sebagai simpanan jangka masa yang panjang. Dan kita tak risau pun bila harga emas turun ni. Sebab apa? Sebab kita tahu dalam jangka masa yang pendek, emas ni ada naik dan turun dia. Tetapi dalam jangka masa panjang dia akan meningkat naik secara purata 10% setahun. So tuan-puan, nak simpan emas, jangan tengok harga, terus saja konsisten simpan. Sebab kita simpan untuk capai matlamat kita. Kita simpan supaya ada simpanan pada waktu kecemasan. So tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, okey, boleh rujuk kepada pin video saya untuk mula simpan emas pada hari ini. Atau ada persoalan nak tanya dahulu, sebelum bermula boleh kontak saya dekat nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftarkan emas dengan lagi mudah.